Now or Never, episod 2. Salam kembali ke episod 2 bersama saya, Syamni Manoharan Pillai. Di episod ini, kita kembali bersama dua tetamu yang sama, Cikgu Seger dan juga Encik Raj. Salam sejahtera, Cikgu dan Encik Raj. Jadi, kita akan bersambung kepada soalan. Jadi, saya ada soalan untuk tujukan kepada kamu berdua. Cikgu dan Encik Raj, apakah pandangan anda? Adakah kerajaan semasa telah melakukan secukupnya untuk meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat India? Pandangan saya sebenarnya tidak. Padahal lebih teruk daripada kerajaan dahulu. Sebelum pilihan raya yang lepas, masyarakat India mengharapkan sesuatu daripada kerajaan yang bakal datang. Tapi harapan itu sia-sia sahaja. Janji-janji manis, drama-drama EMGR itu hanya menjadi drama saja. Padahal selepas dalam membentuk kerajaan, tapi masyarakat India tidak dapat apa yang mereka tanya atau mereka ingat boleh dapat. Contohnya, peruntukan untuk public toilet lebih daripada peruntukan untuk kaum India. So ini menghampakan kaum India. Untuk pilihan raya akan datang, jangan lagi buat drama-drama MGR. Tak akan jadi. Cikgu? Saya memang setujulah dengan Syamini. Apa yang Saudara Raj katakan tadi. Sebenarnya memang rakyat, khususnya masyarakat India, mereka cukup hampa dengan PMX ini. Ya. Sebab sebelum 2018 pun dulu, sebelum Pakatan Harapan, semasa Najib, beliau cuba bantu, bantu sedikit dalam seluruh sejak merdeka. So Najib adalah bantu sedikit. Tetapi malangnya, bila PMX ni, harapan daripada masyarakat India sebenarnya begitu tinggi sekali. Kerana janji-janji yang dikatakan seperti yang katakan oleh Raj tadi. Drama di atas pentas, tarian MGR, dan sebagainya. Maka apabila beliau bentuk kerajaan, tapi malangnya dengan Barisan Nasional, apabila bentuk kerajaan menjadi PMX, harapan itu memang tinggi sekali, tapi malangnya sehingga hari ini peruntukan yang kita nampak memang jelas sama seperti dulu. Bajet Malaysia sudah meningkat. Dulu 200 bilion, sekarang jadi 300 bilion dan sebagainya, tapi sekarang peruntukan tetap sama. Jadi apakah rakyat ni memang hampa, cukup hampa. Jadi apa yang saya nampak dalam masyarakat India, mereka sebenarnya ialah sudah bosan dengan politik lah. So, all the politicians, they are very upset with all the politicians. But there's a hope. So the hope, there's another coalition ataupun satu pakatan yang baru yang boleh beri nafas baru ataupun harapan baru kepada masyarakat India. Jadi kita harapkan satu gabungan yang besar akan wujud yang akan lawan Pakatan Madani ini dan mereka akan tewaskan dalam PRU 16. Maka rakyat, khususnya masyarakat India, dapat satu harapan baru. Itulah harapan saya juga. Okay. Jadi cikgu telah highlight hoping. Okay. So dengan ini, hope. Yes, hope. Alright. Dengan ini kita akan bertemu di episod yang akan datang. Terima kasih cikgu dengan Encik Raj. Terima kasih.